Allah Ta'ala ada atas daripada arsh. Tapi tupai ada arsh, seumpama makhluk tupai kan makhluk la. Mumassah tak? Setuh tak? Masafah tak masafah, hadha kaifiyah. Ini kaifiyah. Apabila kaifiyah, serah pada Allah Azza wa Jalla, la tus'al. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu makna kata basirah Allah Azza wa Jalla ataupun basar Allah Ta'ala. Alam tara kaifa, alam tara apa namanya, alam tara anna Allah ya'lam. Sah? Itu makna ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni duduk di tengah. Doktor mengaji masalah siyaqil kalam, as-sibaq was-siyaq wal lihaq. Tak apalah hak tu. Nah. Berarti hak tu je takwil dah. Dah laysa bi ta'wil. Hadhihi hiya al-ma'na al-ayah. Ini adalah makna bagi ayat. Takwil dah. Wa huwa tu klik kepada siapa? Wa huwa. Kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ayat ni duduk di tengah. Bagaimana kita nak memfahamkan akan makna kalaulah kita tak tengok as-sibaq wal lihaq? Bagaimana? Takwil dah wa huwa tu berarti masalan Dr. Natista. Masalan seorang Zahid ni jalan kaki air. Doktor pahalah hana. Kalau kita tengok wa huwa okey. Wa huwa tu al-misal awalan. Wa huwa klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik pada Allah Azza wa Jal, memang klik pada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ayat ni tidaklah kita nak faham di jumlah ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya panggil takwil dah lagu tu. Bukan. Bukan lagu mana? Takwil dah lagu tu. Bukan takwil. Bermakna kata manhak hak Syekh manhak. Saya tanya. Okey. Manhak hak Dr. Wan Syukri duk guna ni. Dah. Jadi apabila dia panggil pergi makna zahir taksub. Pergi makna zahir taksub macam mana? Pergi makna zahir tu taksub seperti Ar-Rahman 'alal istawa tu zahir, Ar-Rahman 'alal istawa. Ya. Dah. Tapi bomari wa huwa ma'akum ni gana kata bukan Allah Taala bersama kamu ilmu pula. La, sebab ayat itulah yang menunjuk alam tara kaifa. Itulah adalah takwil. Itu bukan takwil. Kalaulah ustaz mengisbatkan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu mukhalafah dengan ayat Ar-Rahman 'alal istawa. Siapa di kalangan ulama salafus salih faham lagu tu? Bermakna kata Syekh tu sedang takwil dah. La sebab bi takwil. Sebab huwa tu klik kepada Allah nak kata ilmu hu ya nak kata ilmu dia gimana. Itulah lep belakang depan dia sebab itulah Al-Auza'i kata iqra awal ayah. Itu Imam Al-Auza'i, Imam As-Salaf kata iqra awal ayah, baca awal ayat. Apa maksud di sini? Apabila baca di awal ayat tu memang kita boleh faham kata siyaqul kalam tu bawa lagu mana. Itu adalah takwil, Syekh. Takwil memang makna kata kalaulah hamba pakai makna istawa mana staula. Syekh sedang mentakwil tu. La laysa bi takwil. Tak, huwa Allah Taala gana guna kata ilmu, gana tak guna huwa Allah Taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum bahaya alif belakang. Ayat kita guna siyak gapo tu semua takwil kan tak guna huwa tu dengan makna zahir. Huwa klik kepada Allah Taala kan. Zahir bagi ayat mana Allah Taala serta dengan ilmu dengan kita, bukan zahir makna zat. Tu takwil. Itu bukan takwil. Hak tu dia panggil takwil. Hak tu adalah takwil. Apa tu tak? Itu pandangan doktor kata takwil. Di sisi kita bukan takwil, ini lazim bagi ayat. Tak, ya takwil tapi Syekh Wan Syukri panggil benar lain. Benar takwil dah tapi letak nama lain. Untuk nak lari daripada takwil. Doktor panggil takwil. Sebenarnya itu bukan takwil. Itu panggil tafsir. Ya, apabila kita tak guna makna zahir ni, apabila kita tak guna makna zahir, bermakna kata nak pakai makna zahir tak boleh sebab ayat ni bukan ayat duk sekadar tu. Ayat ada kepala, ada ekor dia, apa bagaimana kita nak kerak di tengah? Sahkah kita nak kata fawailul lil musallin? Ya betul, hak tu betul, tapi wahwa di sini ni iaitu zat Allah Taala. Pada Allah Azza wa Jalla, ma'akum, pastu ma'akum ma'azatihi kama ilmihi. Dak huwa berarti Allah ma'akum kau ilmu Allah Taala sama kamu. Ilmu lah ayat ni, ayat sakut pau dengan ilmu. Berarti makna guna huwa tu dengan makna lain takwil dah. Makna Allah Taala. Berarti Syekh tu sedang mentakwil tapi dia tak ada panggil takwil, tu maksud dia. Syekh sedang mentakwil tapi tak ngaku kata takwil. Tu sebab ayat Quran ni kalau kita guna zahir belaka ya kena ada jadi gadah. Bo tempat nak gadah tu maka Syekh guna makna lain tapi Syekh tak ada panggil takwil. Sebenarnya benar tu adalah takwil dah. Bukan takwil. Takwil dah. Tu dah. Baik. Jadi